Okey, malam ni kita berada di Saloma Bridge KL Tengok. Sebenarnya Hari Malaysia dia buat color bendera Malaysia. Biasa colorful rasanya. So ni first time kita datang sini. Jom tengok. Agak penat lah naik tangga sebab dia punya lift tak boleh naik. So kita naik tangga, kita kira tadi, saya kira 80 anak tangga. So memang ngam-ngam lah. Tahun lahir saya 1980. Okay. Penat. Nak ambil nafas sekejap. Punya ni pintasan Saloma. Okay, tanda kita dah sampai lah. Maksudnya kalau orang tanya dah pergi ke Bridge Saloma, dah sampai dah. Okay, orang pun datang lah. Daripada tepi baru nampak cantik. Dari dalam dia tak nampak color dia tu, dengan bentuk dia. Kalau dari tepi gini kita nampak cantik. Sebenarnya tak ada apa pun dekat bridge ni. Cuma yelah kita dah sampai KL. Orang kata Saloma Bridge ni satu macam mercu tanda jugalah antara KLCC, Menara TRX. Saloma Bridge pun sama jugalah. Dia macam bagi apa macam mercu tanda lah KL ni. So kita dah datang. Jom kita nak balik.